الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم بتحية الإسلام، لا تحية إلا بهذه التحية، لا سلاما إلا بهذا السلام، فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama sekali rasa syukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk penghormatan, kita mengatakan yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustazah, alim ulama, seterusnya. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara yang kita sering lupa, nikmat yang kita sering lupa, iaitu yang pertama adalah nikmat ketika kita sihat. Yang kedua, ketika kita masa lapang kita, ke mana kita gunakan masa lapang kita. Kita ajak saya kita, kita pergi salat berjemaah di masjid. Kawan tak ada. Dia tak ada. Tak ada itu bermakna dia disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergema azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia buat kerja lagi. Dan hayya 'alas salat. Marilah mendirikan solat. Barulah kita dapat yang kedua, hayya 'alal falah. Marilah menuju ke kejayaan. Adapun